Okey, inilah video yang pertama Ashraf buat di dalam YouTube Ashraf pada tahun 2022. And inilah memori yang kita tak akan pernah lupa. And adalah first content. And bagi Ashraf content yang first ni Ashraf tak kerti sangat buat YouTube. And adalah content yang pertama pada tahun tu kau dalam bulan yang tu Ashraf tak ingat. Cuma dalam ni adalah content yang pertama Ashraf jadi YouTuber. And masa ni view Ashraf and subscriber Ashraf taklah terlampau tinggi sangat. And tak sangat ramai sangat orang tengok masa zaman ni. Zaman ni nak dapat 100 subscriber tu pun payah. Nak dapat 50 view tu pun payah. Adalah perjalanan yang sangat payah bagi Ashraf masa ni. Tapi Ashraf tidak berputus asa. Ashraf cuba juga buat walaupun Ashraf tahu dalam bidang YouTube ni memang payah. Ashraf cuba buat dalam tahun 2022. Ashraf cerita memori and Ashraf buat konten sehabis baik konten Ashraf cuba buat sehinggalah habis pada tahun 2022. Memang agak payah tapi Ashraf cuba dengan sehabis baik and Ashraf cuba buat untuk demi korang kita akan dapatkan hasil yang lebih lagi. Ashraf cuba lagi masa zaman ni. Ashraf cuba buat bermacam-macam video and berjenis-jenis video. Okay. Dan Ashraf tak pernah lupa juga kepada semua yang pernah support Ashraf pada masa ni, pada zaman tahun 2022 ni. And Ashraf ucapkan terima kasih yang mana support Ashraf masa tu. Tak kira lah siapa-siapa pun. Ashraf ucapkan terima kasih yang sudi support Ashraf. And tengok dalam perjalanan Ashraf pada tahun 2022. And itulah kita dah, sebelum tu juga kita dapat menyimpan memori. Setahun sudah pun berlalu Ashraf menjadi YouTuber. Masa ni Ashraf tak ada lagi fans and view. Ashraf stay slow lagi zaman ni. Tapi masa ni Ashraf dah cuba upgrade sikit demi sikit video konten Ashraf. And Ashraf cuba lagi konten yang tidak berputus asa. Buat lagi sehabis baik. Sampai ke Ashraf gijal lepas Ashraf buat video. And sehabis baik Ashraf buat. And masa ni Ashraf baru je nak dapat view. Tapi view tak terlampau tinggi sangat masa ni. And terima kasih juga kepada support lah Ashraf masa 2023. And terima kasih sangat-sangat. Dan kenangan yang indah ni kita boleh simpan buat kita tengok suatu hari nanti yang perjalanan jalan-jalan Ashraf pada 2023. 2 tahun sudah pun berlalu. Ni adalah tahun 2024. And pada tahun 2024 ni view Ashraf semakin meningkat. Lepas Ashraf 2 tahun dah Ashraf tak berhenti buat video YouTube. And support kepada korang semua. Ashraf cuba buat. And pada tahun 2024 view Ashraf lebih tinggi berbanding pada 2 tahun yang lepas. Alhamdulillah. And subscriber Ashraf pun makin meningkat. Tapi slow lah. Tapi Alhamdulillah semakin meningkat dengan usaha Ashraf buat konten. And tak akan berputus asa Ashraf buat sehingga view Ashraf Alhamdulillah naik demi sedikit pada tahun ni. And Ashraf mengucapkan terima kasih kepada semua, termasuklah Maksud Ashraf, Aidil, Isham dan siapa-siapa yang pernah masuk dalam konten ni yang Ashraf tak sebut nama. And terima kasih. And memang banyak. And family Ashraf pun ada masuk. Sekarang ni 3 tahun telah pun berlalu. Pada tahun Ashraf bermula buat daripada 2022, 2023 dan 2024. Sekarang ni adalah 2025 dah. And Ashraf stay buat video YouTube macam biasa. And Alhamdulillah
Aisyah dapat berubah satu persatu video. Aisyah quality video, Aisyah dah pakai mic, Aisyah dah cuba buat dengan lebih baik, comel dah, editing apa. And alhamdulillah subscriber Aisyah pun dah nak mencapai 500 subscriber. And terima kasih kepada semua yang support Aisyah daripada dulu sehinggalah sekarang. And banyak memori yang kita bina. And saya tahu nak kata kerana pun tak terucap nak kata. And terima kasih yang mana support Aisyah dah. And itulah memori sebab Aisyah simpan dalam YouTube ni, kita boleh tengok apa-apa yang berlaku lagi, kita boleh tengok balik. And terima kasih mana sudi komen and subscribe and share. And terima kasih kepada semua yang pernah support pada video Aisyah pada kali ni, pada maksud Aisyah dah, Aisyah, Aide and semuanya yang pernah masuk dalam video Aisyah dah. And terima kasih. And kita dah nak mencapai sikit je lagi untuk 500 subscriber. And happy 500 subscriber. And bye semua. And I love you kepada semua yang subscribe Aisyah dah. And kita akan sambut 500 subscriber di next content. And inilah sebagai memori yang kita tak akan pernah lupa buat selama-lamanya. Bye semua. Aisyah mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah like, share, komen, subscribe and follow YouTube Aisyah. And terima kasih. And terima kasih kepada semua yang subscribe Aisyah daripada dulu hingga sekarang. Bye semua.